30 episod volunteerism bersama Yayasan Ikhlas dah di penghujung cerita. Korang boleh pergi ke profil dan klik playlist yang ada. Perjalanan aku bermula di Tawau, di Sekolah Agama Negeri Sungai Pukul. Sekolah yang sangat daif, dan juga korang akan dengar perkongsian daripada guru besar sekolah tersebut yang membuatkan korang fikir masih ada lagi ke macam tu. Even air bersih di sekolah ni pun masih menggunakan air hujan. Perjalanan ke Pulau Sebatik pula dapat menunjukkan sosio budaya antara Indonesia dan juga Malaysia. Kemudian kita ke Sempurna, pergi ke Kampung Lumanggas pula, melihat 5 orang Seri Kandi yang tinggal di kampung dan mengajar ilmu agama kepada anak-anak kampung. Lepas pada tu kita ke Pulau Sibangkat pula, menyingkap sejarah Islam dan juga tokoh-tokoh Islam yang pernah berada di Sempurna. Ini adalah sebuah perjalanan yang mengubah landscape pemikiran aku tentang kita sepatutnya bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang. Dan selagi mana ada bantuan, kita hulurlah kepada mereka supaya dapat meringankan beban mereka di luar sana. Terima kasih sekali lagi kepada pengurus besar Yayasan Ikhlas kerana membawa satu perjalanan yang penuh dengan ibrah dan sangat terkesan dalam hidup aku ni. Jadi korang yang nak tahu aktiviti Yayasan Ikhlas, pergi bio aku, klik link di bio.